Aku kalah lawan siapa? Lawan naga? Lawan buaya? Bukanlah, aku kalah lawan sifir 8. Sifir 8 memang ganas. Silap sikit, 7 darab 8 jadi 54. Salah. 7 darab 8, 56. Aku juga kau ni. Aku ingat kau kan nombor telefon je. Kang Jebat, kalau benar kau pahlawan paling hebat, mari kita bertanding sifir. Jom. Ya. Stop. Lawan pedang. Kita lawan punya kotak. Apa lawan ni? Baik, tapi kalau kau salah jawab, kena duduk kami punya ayam. Boleh? 3 darab 4, 12. 3 darab 2, 6. Betul ke? 8 darab 8, Alamak, mati aku. 80. salah. Alah, aku kena jadi ayam lah ni. Tidak. Alah. Ini adalah soalan terakhir. Kalau kau dapat jawab, maksudnya kau adalah raja sifir yang terhebat di dunia. Baik. Ini soalan yang paling susah. 12 darab 12. Mati kau. Aduh. Elah dah 12, aku tak lompat. Mati aku lagi. Alah, aku kalah lagi. Aku tuanku, betul kalah. Apa kata kita tanya cikgu-cikgunya ke atas? Jom. Cikgu, cuba jawab. Cikgu, cuba jawab. 2 darab 2 berapa? Bisa ni. Berjalan 2, 4. Betul. Saya pula. Cikgu, 2 darab 9 berapa? Betul. Cikgu anak cikgu. Tak. Wahai murid-murid sekalian, sifir bukan untuk ditakuti. Tetapi untuk dilatih setiap hari. Jom kita sertai akademi sifir. Sekian, terima kasih.